Assalamualaikum semua, nama saya Daniel. Saya berumur 18 tahun. Jadi hari ini saya nak share pasal pengalaman saya dengan saya ambil TF Plus. So kisahnya bermula hujung tahun lepas. Masa tu saya ada bisul dekat bahagian punggung saya. Jadi sebelum tu sebenarnya saya ada ambil TF Plus. Setiap hari saya ambil dalam 2 biji consistently lah. Jadi disebabkan saya ambil TF Plus tu, dikeluarkan bisul tu semua. So lepas saya dapat bisul tu, saya makan lebih lah setiap hari, mungkin dalam 10 biji juga, macam tu, banyak jugalah. Sebab saya nak cepat baik kan. Jadi saya konsisten selama 2 minggu macam tu, sambil TF Plus 10 biji setiap hari. Sampai satu hari tu saya bangun, bila saya berdiri, saya dengar macam bunyi air menitik. Macam bunyi air menitik. Jadi saya fikir, apa ni kan, saya cari air apa kan. Buka je lampu, kat lantai darah dah pecah dah, dia punya bisul tu. Jadi saya pun macam terkejut lah kan, darah datang mana kan darah ni semua. Rupanya bisul saya dah pecah. So lepas seminggu saya teruskan amalkan TF Plus. Alhamdulillah sihat. Dah hilang dah. Dia punya parut semua dah recover lah. Bisul saya tu. Saiz besar mana bisul tu? Bisul tu besar. Besar bola pingpong macam tu. Besar. Mak Ada satu hari macam tu lah kot demam. Dahsyat. Dia boleh keluar, dia keluar on surface. Dia keluar daripada dalam, dia keluar on surface. Sebab badan kita ni kalau dia bijak, dia akan accumulate all the dirt untuk keluar tau. Dia jadi bisul sebagai kotoran. Kadang doktor tak boleh nak diagnose kita sakit apa. Tapi badan kita tak sihat, tapi doktor tak boleh nak diagnose. Kita makan TF Plus ni, kalau ada toksik dalam badan kita, dia akan keluar cara menjadi bisul tu. Jangan terkejut kalau cik kan, cik makan ni, cik keluar bisul. Jangan terkejut. Terjadi. Banyak dah saya punya kejadian yang saya bagi pada orang. Nanti kejap lagi saya cerita sikit pengalamannya. So itu saja pengalaman saya.